Ini ke Gara? Alah, takutlah. Tak naklah beli. Tak apalah, tak nak belilah. Takutlah. Okay, bayangkan konon-kononnya aku minta duit daripada parents aku untuk beli. And parents aku T1. Bukan T20 tapi T1. Okay? So, kalau tak dapat, aku beli lagi macam tu. Okay? Hai, annyeonghaseyo Cinggu. Setelah sekian lama kita tak buat blind box challenge, acah-acah macam kita pergi beli blind box di Pop Mart, di Top Toy. So hari ni kita akan buat blind box challenge Pop Mart versus Top Toy. Yang ini yang latest edition punya Bikini Bottom Buddies. Ini version 1 kan. Ini yang latest punya, yang kedua. And this one, ini apa nama tu? Naruto. Ini aku dah lama gila beli tak unbox. Aku tak unbox sebab aku nak buat video ni punya pasal. Hari ni baru ada masa untuk aku buat. So kita buka mana satu dulu? Nak buka yang Top Toy dulu ke Pop Mart dulu? Aku rasa aku nak buka yang ni dulu. Sipau mana sipau? We need sipau. Ayo, buatlah sipau meh. Oh, kat sini je. Kau tengok comel-comel. Ni dia punya line up dia. Dia punya secret series lawa. Aku sebenarnya paling nak Gara. Aku nak Gara je, satu ni je. Yalah, aku tak kisah sangat. Tapi Gara paling comel sekali. Tapi ni pun cantik. Macam mana? Akhirnya, aku rasa aku dah beli benda ni setahun kot. Hampirlah setahun aku rasa. Aduh, baju aku terbang. Aduh. Tu kalau anak aku dah nangis dah tu. Oh man. Total kita ada 6. Kita tengok kita boleh dapat ke secret tu. Okay, aku nak Gara, okay? Okay, katalah aku sekarang berada di Top Toy. So, sekarang ni aku nak Gara. Kita cuba. Korang nampak tak? Ke korang nak belakang sikit? Jadi okey, selesa. Kita pegang. Ada beza ke berat? Ini. Korang rasa ada ruang. Yang tak ada ruang, ini. Ini ada ruang. Ini macam kurang ruang. Ini macam ada ruang tapi kurang sikit. Oh, okey. Aku nak asingkan banyak ruang. Aku syak ada ni banyak ruang. Ini banyak ruang. 3 ni banyak ruang. 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3. Tengok ni, Bu. 1, 2, 3. Gara pun yang terbanyak ruang aku rasa. 2 ni sama ada Naruto ataupun ni apa nama dia? Sakura. Dia ni mungkin yang ni. Kita cuba dulu. Kita nak Gara betul. So ini antara Naruto ataupun yang si Sakura tu. Confident bit. So antara 3 ni adalah Gara. Saya sangat yakin. Ke ini Gara? Macam ruang dia tak banyak lah pula. Alamak. Ke ini Gara? Aku rasa ni pun bukan Gara. Ini ke Gara? Bukan kot 2 ni. Bukan kot. Alah, takutlah. Tak naklah beli. Tak apalah. Tak nak belilah. Takutlah. Okay, katalah yang ini. Aku tak confident, babe. Tapi kita cuba, Okay, bayangkan konon-kononnya aku minta duit daripada parents aku untuk beli. And parents aku T1. Bukan T20 tapi T1. Okay? So, aku cakap dengan parents aku tak nak semua ni. Aku nak satu ni dulu. Kalau tak dapat, aku beli lagi macam tu. Okay? Deal. Okay? Alright. Okay, kita buka yang first ni dulu, okay? Sana sekejap, babe. Takutnya. Rasa dulu. Weh, bukan. Bukan doh. Bukan doh. Ini yang si Sakura tu, Tapi kita rasa kita dapat Sakura. Kita silap. Betul tak kita dapat Sakura? Oh, saya tak tengok lagi ke? Oh, buka. Betul ke? Tengok. Sekejap, ke ni kaki dia? Ni kaki dia lah, babe. Kejap. Sama ada Naruto ataupun Gara. Sebab apa? Telinga dia panjang. So, Naruto ke? Oh, ingatkan tadi kita pegang-pegang. Kita ingat Sakura kita dapat. Rupanya tu kaki. Naruto. Cing. Comel. Kan? Comel.
Yang kualiti dia baik yang. Ni kalau beli satu saja, tahu tak kalau orang jual yang dah buka 100 lebih. Mahal. This one mahal. Gara pun 100 lebih. Kualiti dia baik weh. Tengok. Wow. Cantik, kualiti dia cantik. Okay, kita dah salah. Kita tak dapat gara. So, kita ada lagi 5 possibilities. Okay? Semua banyak ruang. Kecuali dia ni. Dia ni paling banyak, tak banyak ruang. Ni mesti Sakura. Ini kok gara. Oh no. Ni mungkin Sasuke. Hinata, Sasuke. Ni Kakashi kot. Mungkin ni gara. Sini buka blind box sayang. Lebih. Okay, ni kaki dia. Salah lah. Hinata kan? Ni Hinata. Tak dah. Hinata. Tukar-tukar Gara ni confident. Gara. Apa? Hinata. Oh, gila yang. Macam mana yang boleh? Tengok gambar dia. Lepas tu bayangkan imagine rasa dia macam mana. Uyo. Tak tahu kat Malaysia dah jual ke belum. Dapat suami isteri. Cing 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 cing. Cepat gila Hinata. Quality dia baik yang. Nah, nak tengok. Best lah, kain dia lembut. Mana Gara aku ni? Ini sama ada Gara ataupun Kakashi. Tapi kalau dapat Itachi pun okey. Lagi okey. Sekali dapat Itachi. Sasuke ke? Tengok lah. Sasuke ke? Sasuke. Weh, cantik gila Sasuke. Best lah, kualiti dia cantik lah. Hai, tak dapat lagi Gara. Tinggal 3 lagi. Gara tak dapat ni. Aku dah bazir berapa ratus dah untuk 3 ni. Tak dapat-dapat lagi Gara. Tapi tak apa. Sebab ni duit parents. Parents pula T1 kan. Diorang tak kisah pun. Okay, yang penting anak ni happy. Gara, di mana kamu? Okay lah, file lah ni lah Gara. Lah. Ni confirm Gara ni. Gara. Woohoo! Niung. Anyong. Cantiknya Gara. Anyong, cantiknya Gara yang. Dah, kita dah dapat Gara. So, 2 ni tak penting. 2 ni tak payah buka. Tak penting. Sebab 2-2 ni I don't want. Sakura dengan apa? Kakashi I don't want. Me no want. Siapa nak beli? Gara bukan untuk jual lah yang ni. Ke nak buka? Oh, original lah. Nampak ada stiker ini lah. Ini original lah. Siapa nak beli? Korang kalau nak beli, aku akan letak dekat aku punya pre-love website, syazanudin.berkedai.com. So kat situ semua aku jual aku punya pre-love. So even barang-barang blind box ke, semua aku jual kat situ. Nanti aku listkan yang mana yang aku nak jual, yang mana aku nak simpan. Tapi kita tengok dululah 2 ni kualiti dia. Kan jadi korang beli, aku punya confidence sekali rupa-rupanya dapat secret. Aku buka ni dulu. Ini Kakashi ni. Nak buka plastik ke tak ya? Ke tengok kad je? Tengok kad je. Tapi diorang tak tahu kualiti dia macam mana. Nanti diorang rasa macam tak puas. Apa ni tak buka tengok pun nak tengok. Buka. Tapi kalau nak jual balik, dia tengok kad je. Tengok je kad tu. Tak apalah untuk diorang. Diorang minta nak tengok, Okay. Sekali aku dapat secret. Selamat tinggal semuanya. Salah. Sakura. Confidentnya. Alah, ni Kakashi. Weh, tapi kan yang, saya tahu tak, kalau kan buat box ni, kalau dapat secret, Kakashi tak dapat tau. Orang cakap? Tak, bukan. Memang macam tu. Dalam box tu, diorang akan reject Kakashi, Itachi yang ada dalam tu. Ya. So sekarang ni ada possibility untuk kita dapat Itachi. Cantik lah. Yang ni lawa lah sebenarnya. Apa tu nama tu? Siput babi tu. Tapi warna dia cantik. Dia lintah lah. Lintah. Siput babi. Kalau dapat Itachi yang bye-bye lah. Memang aku tunjuk kat semua orang lah. Aku dapat secret lagi. Memang dapat secret lagi. Pernah Haji Pupu. Alah. Tak dapat Kakashi. Betul tak? Tak dapat secret. Comel je. Nak beli? Kita jual. Boleh beli dekat syazanudin.berkedai.com.
Alah, tak dapat Cikguard. Tapi tak apa. Yang penting dapat Gara. Next. Cincin. Tunjuk kawan-kawan ni dulu. Ayo tolong masukkan kat jawi kita yang. Okey. Tak kat sini. Cincin. Semua tak nampak muka mana. Tadi Top Toy, sekarang kita buka Hotmart. Bestnya ada pembantu. Hari tu buka blind box tak ada pembantu. Sepah bilik susah. So, tadi kita dekat kedai Top Toy. Lepas tu, aku dah dapat dah apa yang aku nak. And then, aku jalan depan sikit, ada Hotmart. Sekarang ni, bikini bottom buddies yang kedua pula. Okay? Actually, yang ni hasil aku pawakil. Hari tu kita orang pergi Hotmart. Lepas tu, aku tengok kualiti dia depan-depan. Weh, cantik gila. Okay? So, aku belanja ni. Thank you. Nak buka ni dulu lah. Lupa. Aku sebenarnya, aku paling suka this one. Memang suka yang depan ni. Yang ni pun aku suka. Aish tu, budak kecil ni bercomel. So sekarang ni aku nak dapatkan yang dia ni. Apa nama dia? Oh, mascot fish. Bukan. Mungkin. Semua dah ambil. Alah. Rasa dia macam sama je. Ini pun macam dia. Ni tak. Ni tak. Yang ni susah sebab dia sama, berat dia lebih kurang ni. Yang kecil tu apa nama dia? Bully fish. Yang ni lah. Aku rasa bully fish. Rasalah. Tapi okey lah, aku boleh try buka yang ni dulu. Sebab bully fish pun dalam aku punya list kan. Ya kau ni, macam mana bukanya kawan? Confident babe kata bully fish. Ni mata dia. Ini yang si sakit tu lah. Bukan. Postman. Confident babe. Ini dalam list yang aku nak. Scientist fish. Kenapa kaki dia sengit? Boleh gerak-gerak babe kaki dia. Boleh cinta. Ni macam apa je lah babe. Aku kena kerja sini ke Okey. Yang pertama aku salah. Susah. Sebab dia macam tak ada beza sangat. Lepas tu berat dia macam sama je. Babe, tiga-tiga ni serius aku rasa macam sama je. Okay lah, aku buka dia ni lah untuk dapatkan mascot fish. Benda entah. Buatlah senang nak buka. Tengok macam Top Toy punya. Aku suka kotak Top Toy. Buka dia senang, kemas. Kalau Hotmart nak buka kan, kotak tu jadi buruk penuh nak buka kan. Annoying. Yeay, aku betul. Sekiranya aku dah dapat 2 yang aku nak. Weh, comel gila weh. Tangan dia batu kat bawah ni. Weh, cantiknya yang ni. Weh, comel. Okay, bye. Aku nak letak dekat beg aku. Tapi Gara tu macam mana? Banyaknya nak kena letak. Yeah. Suka. Okay, kita dah berjaya dapat 2 yang kita nak. So, si kecil tu kat mana? Agak-agak. Kita cuba yang ni. Mungkin this one, bully fish. Oh, bukan babe. Bukan bully fish. Postman tu ke? Male fish ke? Oh, bukan. Ni yang sakit kaki tu. Dia sakit kaki tu babe. Ni boleh buat macam ni. Boleh macam tu. Sopan lah bang. SpongeBob. Aku suka lah series ni. Diorang tak jual SpongeBob dan rakan-rakannya. Yang apa? Yang main characters kan. So aku suka diorang buat karakter yang ikan-ikan tu. Pelakon-pelakon ekstra. Aku menantikan diorang buat yang mak dengan anak-anak kecil-kecil dia kan. Lepas tu yang polis tu ke. Faham tak? Yang ini kemungkinan besar aku akan jual. So korang boleh beli dekat syazanudin.berkedai.com. Okay, kita tinggal 3 lagi. Ini sama je 3 ni. Aku rasa ni kot. Ni yang paling, bila goncang tu tak ada pergerakan langsung. Boleh jadi ni yang paling kecil sebab plastik dia banyak ruang kat atas. Kita cuba. Tak best lah. Confident babe. Ini aku rasa Explorer tu kot. Betul.
So dia boleh buat macam cicing, aku jumpa ni. So ini boleh macam nak macam ni pun boleh. Nampak? Oh, dia punya detailing dia nice tu. Kemas. Weh, aku ni dah ada anak tau. Aku kadang confused dengan minat aku. Apa benda yang aku buat ni weh? Aku buat blind box challenge. Aku buka blind box and aku happy. Macam budak kecil aku rasa. Ni budak kecil happy. Aku ni mak orang dah weh. Tapi aku suka benda-benda macam ni. Tak faham. Ada ke parents lain, ibu-ibu lain ke, ibu-ibu, bapa-bapa yang minat benda-benda macam ni? Aduh, tak best lah. Jangan minat benda-benda macam ni boleh tak? Baiklah kau beli, simpan duit tu, beli tiket flight ke, pergi travel ke kan. Susu anak lah. Ni yang syok-syoknya, faham tak? Bully fish, aku still tak dapat lagi. So ni antara bully fish dengan male fish. Susah tu nak dapat. Tak tahu, saya cara ringan sama je. Macam bila goncang tu macam, benda. Okay, bully fish. Confirm lah. Confirm. Boleh lah kak, dah tinggal 2 je kau nak confirm. Bully fish. Ini cantik tu. Cantik gila. Yang last sekali. Ni senang pula buka. Okay. Weh, senang je lah yang ni buka. Cing. Cing cing. Cing cing. Asal mata kau macam ni bang? Bila buat tangan dia macam ni. Bosannya aku nak hantar mail hari ni. Hari hantar surat. Boleh gerak-gerak lah bag dia. Ada apa dalam bag dia? Weh, boleh buka. Ada magnet. Weh, ada dapat apa-apa tu? Weh, ada mail. Weh, ada barang lah dalam ni. Weh, style gila. Bukan 1, banyaknya mail dia. Weh, ada 4. Ni? Ada 4 surat dia weh. Weh, style gila. Oh Allah. Suka. Weh, comel tu yang ni. Si ada magnet. Bag dia ada magnet. Kelakar lah. Weh, bag the best. Yang ni serious best. Boleh buka ke? Oh, wow. Boleh buka bagnya. Faham? Memang best lah kualiti dia yang ni. Ni aku letak link syazanudin.berkedai.com dekat bawah tau. So korang boleh check kat situ. Aku ada banyak lagi weh. Kalau korang nak beli ni pun ada. Ini body lotion. Memang bau perfume. Memang kuat gila bau dia ni. Ni yang aku punya, yang aku dah buka. Aku ada lagi 2. So please lah, tolonglah beli. 60 ke 65 ringgit tak aku jual. Foundation YSL pun aku nak jual. Tak pernah guna lagi. Ini kod LN4. Ni babe. Harga asal 300, aku jual kat dalam Syazanudin Berkedai tu RM270. Untuk orang kulit yang warna macam lebih kurang aku, ni okey. Sesuai kali ni insyaAllah. Ada lagi lah few things yang aku nak let go sebab aku nak clearkan space. So tolonglah belilah. Tolonglah. Thank you. Oh, by the way, hari tu aku dengan Alia, kita orang beli Nyota. Aku tak tahu macam dia sebut dia. Nyota ke Nyota? Nyota Aku suka gila weh. Dia lah tiba-tiba ajak weh, tengok ni comel ke, aku nak Nyota. Aku pun macam, oh lah biar tengok comel ni. Aku tak pernah tahu pun karakter ni. Dan aku tak nak ambil tahu pun. Dan aku tak nak tahu pun pasal karakter baru. Sebab aku nak jimat duit. Aku tak nak membeli benda-benda ni. Tapi ya Allah, comelnya. Tengok ni. Aku tengok kucing tu. Ais kena kat muka dia. Lepas tu this one also aku suka sebab daun maple. Lepas tu baju dia merah and gabung dengan warna daun maple ni sangat cantik. Aku dah lah suka daun maple. Aku memang teringin gila nak pergi negara yang 4 musim. Dan aku nak pergi musim luruh. Aku memang suka gila musim luruh. Sebab bila kita tengok kat movie kan, aku bila tengok movie, kalau time musim luruh tu macam cantiknya musim luruh. Aku teringin sangat nak pergi musim luruh. Kalau musim sejuk, musim salji, aku dah pernah pergi dulu. Tahun 2018 aku pergi Hokkaido. Ada vlog lama aku dulu awal-awal tu. Ada aku pergi Hokkaido. Memang Hokkaido antara yang musim salji yang memang cantik sangat. Ais dia gebu-gebu. Rasa memang nak buat ABC kat situ. Cendol. Sebab nampak geram tengok ais tu. Sedapnya nampak. Aku rasa macam aku nak tuang sirap. Sekarang dah lepas tu campak cendol ke, buat ABC, bubuh jagung tin tu. Kat situ juga aku nak buat. Tapi kan aku memang teringin nak pergi musim luruh. So bila aku tengok dia ni, aku tak tahu, aku rasa happy sangat. Aku rasa macam, ya Allah, tak sabarnya. Aku nak kerja keras. Aku nak pergi luar negara yang ada musim luruh. So korang belilah.
Belilah Ada perfume pun ada juga yang perfume mini kecil. Ada jedor ni untuk perempuan, mini perfume untuk lelaki. Why? Myself. Aku suka sebab bila aku letak dia kat tempat kerja, aku rasa macam ya Allah semangatnya bekerja. Macam tu. Comel. Aku rasa macam nak beli the whole set. Dia macam pembakar semangat aku bila buat kerja. Faham tak? Bila tengok tu kan, ya Allah happynya. Rasa macam nak buat kerja. Dia macam boost dopamin, hormon dopamin. Beria. Mungkin lah. Tapi dia boost rasa happy dan rasa semangat nak kerja. Faham tak? Pelik kan? Benda macam ni boleh boost rasa semangat nak kerja. Korang boleh komen kat bawah yang mana yang paling korang teringin nak. InsyaAllah aku akan listkan. Kalau nak, syazanudin.berkedai.com. Link kat bawah. Okay, bye-bye. Sarang he. I know there's another Hallelujah, guess it's much for you. Confused. Walaupun parents D1 kan, dia tak kisah pun kan nak beli berapa banyak pun tu I. Tapi I rasa bersalah kat parents I. So I kena berhati-hati. Okay? Tak tahu mom, daddy. Tak tahu which one. Ooh.